Fuyo, lawanya. Ada benda macam ni kat Melaka? Lawa baik. Yang ni orang Melaka mesti ramai lagi yang tak tahu. Lepas tengok video ni mesti ramai yang perasan. Jalan yang ramai orang lalu tapi tak busy pun. Kalau perasan dekat atas Mitsubishi, ni Vela Design. Dia belah atas tau, 3 tingkat. Tapi ada lift, jangan risau. Kat sini ada 3 konsep yang berlainan. Yang ni salah satulah klasik cottage. Bukan setakat perabot je, aksesori rumah yang nak mencantikkan rumah mengikut konsep pun ada juga jual kat sini. Wonder juga sebelum ni dekat Melaka ni mana nak cari tempat-tempat showroom yang cantik, yang boleh bagi idea dengan konsep sekali. Rupanya ada dekat sini, malah lagi best. Konsep kedua ni pula konsep modern farmhouse. Tengoklah desain, perabot dan kelengkapan rumah dia semua jenis moden. Kalau saya lebih suka dekat konsep moden ni sebab color dia banyak ke putih-putih dan minimal. Colorway dia pun jenis lembut je. Lepas tu dia lebihkan kepada fabric lah. Senang cerita kan, kalau korang nak menghias rumah, datang sini memang bermacam-macam idea timbul. Dan yang paling penting mengikut konsep. Yang ni satu lagi konsep yang saya minat, rustic farmhouse. Dia kalau macam ada rumah kebun tu kan, nak set up macam ni, datang je dekat sini, banyak idea korang boleh dapat. Yang ni korang mesti kena tahulah, rustic tu bukan setakat pelet je tau, tapi lebih kepada konsep dan material. Dia lebih kepada krim, hitam dengan coklat macam tu. Kat area rustic tu juga ada juga konsep-konsep rumah-rumah datuk macam ni. Itu kira konsep legendary lah. Kat tingkat atas sekali ada Ashley. Yang ni semua barangan-barangan import daripada US tau. So peminat barangan-barangan US dan peminat English style boleh datang sini dekat Vela Design dekat Jalan Hantua. Operation hour 10 pagi 7 malam.